Aku merupakan seorang pelajar yang rajin dan mempunyai wawasan hidup. Tapi, dalam masa yang sama, aku boleh dikatakan seperti bagai berjalan melintasi sang malam. Aku sedang menghadapi masalah, iaitu menggalas beg yang berat yang penuh dengan buku. Akan tetapi, jika bukan disebabkan oleh ilmu, akan kuteruskan perjuangan ini. Assalamualaikum. Ya, kenapa? Ya, salam. Minta maaf cikgu, saya lewat. Duduk. Okey kelas kita habis sampai sini je. Oh, lupa cikgu nak cakap awal kelas tadi. Balik ni, awak semua isi ais ya untuk rekod Nilam. Tahu? Okey, boleh keluar dah. Terima kasih. Orang kata, kalau tak kenal, maka tak cinta. Sejak aku mengenali Ains, aku kerap ke perpustakaan untuk mengisi Ains menggunakan komputer. Best tau. Lepas habis baca je buku, terus cepat-cepat nak isi. Rekod pun makin banyak. Cikgu, kenapa awak tak balik lagi? Saya ada masalah lah cikgu. Masalah apa awak ni? Cuba cerita kat saya. Sebab ni lah cikgu. Setiap kali saya datang sekolah, mesti bahu saya rasa sakit. Sebab apa? Saya bawa beg besar sangat. Mari saya tengok beg awak ni. Macam berat je. Allah, berat sungguh ni. Itulah saya cakap cikgu. Itu macam ni lah. Jom, kita pergi bilik saya. Kita tengok macam mana beg awak ni. Jom. Saya timbang beg awak dulu ya. Saya buka ya. Banyaknya barang awak. Allah. Tak mainan sekali awak datang ni, datang sekolah nak main ke nak apa? Mainan-mainan ni pun jangan bawa. Tak berfaedah bawa pergi sekolah. Saya nak main dengan kawan cikgu. Tak boleh. Sekolah tempat belajar, bukan tempat main. Faham? Biarlah cikgu. Besok yang bawa lagi ya. Okey cikgu. Boleh? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak Walid dah balik? Aduh, penatlah sekolah hari ni. Alah, kesiannya anak Walid. Hari ni hari jadi anak balik kan? Disebabkan hari ni hari jadi anak Walid, Walid nak bagi something kat anak Walid. Betul ke Walid? Hadiah apa tu Walid? Tutup mata dulu. Alah, Umi. Tengok Walid ni. Okeylah. Nah, buka mata. Benda ni Walid. Ada gula je. Walid! Allah Walid! Terima kasih Walid. Umi, tengok ni. Walid dah bagi iPad tu gunalah elok-elok tau. Baik Walid. Kawan-kawan, selepas aku mendapat iPad daripada Walid, aku dapat mengisi Ains dengan mudah walau di mana jua. Aku berjanji untuk belajar dengan bersungguh-sungguh demi masa depan yang cerah. Dan aku juga akan menggunakan kelebihan teknologi ini dengan sebaik mungkin. Bye!